Orang perempuan tu lah bangun pagi, dia ambil wuduk, dia solat sendiri dengan telekung dia. Dah habis dia bagi salam. Dia lap muka dia tengok suami kat atas katil. Neraka lah orang tua ni. Apa sedap. Terus neraka dekat orang tua tu. Jangan macam itu. Kejut suami. Ajak suami subuh sama-sama. Abang. Bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kau kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Mengejut ke mengajak kata kan. Habis macam mana ustaz? Kejut payah nak bangun. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api?